Pelaksanaan Budi 95 beri kesan langsung kepada rakyat, terutama anggota polis dan tentera yang mula menikmati pelaksanaannya hari ini. Tinjauan di Labuan mendapati sebahagian anggota sudah mula memanfaatkan inisiatif itu. So basically bagi saya memang bersyukur dengan subsidi yang kerajaan bagi dan Budi 95 ni, sebab memang memudahkan dan banyaklah tolong untuk rakyat frontliner bagi macam saya ni. Subsidi tu memang keutamaan dekat kita rakyat Malaysia. So perbezaan harga tu memang kerajaan patut lakukan dengan warga asing. Saya amat rasa lega sangat dengan penurunan harga petrol untuk rakyat Malaysia ini. Duit belanja rumah pun akan ada lebih lagi. Saya rasa bersyukurlah sebab ni tanda kerajaan hargai kita sebagai rakyat Malaysia. Sebab setiap hari saya bekerja ulang-alik jalan jauh. So saya rasa bersyukurlah. Saya harap lepas ni tak ada lagi keterisan lah untuk subsidi ni. Subsidi ni khas untuk orang yang layak lah.